Okay, so baru-baru ni ramai yang tanya sama ada Dr. G buat operation liposuction ke tidak. Jawapannya tidak. Liposuction adalah operation untuk menyedut lemak dan yang operation ini dibuat oleh doktor plastik. Dia menggunakan jarum dan troka yang panjang dan dia akan sodok dalam lemak untuk menghancurkan lemak dan sedut dia keluar. Operation liposuction sakit, mengambil masa dalam 2 minggu untuk baik dan kadang-kadang patient 2-3 minggu dia kena tahan sakit sementara dia baik. Dia tidak boleh membantu untuk pengurangan berat badan. Dia adalah operation yang lebih estetik dan lebih nampak kemas. Operation yang Dr. G buat adalah operation bariatric surgery, iaitu operation potong perut dan pintasan usus. Operation ini akan membantu anda kurus dan kesan sampingan kurus adalah lemak akan berkurangan. Of course, dua-dua ada kebaikan dan keburukan. Tapi kalau anda cari solution long term di mana anda boleh kurus dan kurang lemak, maka pilih bariatric. Kalau anda cari operation keputusan short term iaitu hanya untuk kurangkan lemak, boleh cuba liposuction. Dua-dua pun okey.